Rasanya dah nak masuk 2 bulan since gajah kita dibawa ke Tennoji Zoo Osaka tu. Dan tak nampak macam ada bau-bau gajah kita tu boleh dapat balik. Walaupun dah ramai influencer dan dah ramai netizen-netizen juga buat video, ramai juga public yang buat video pasal gajah kita tu, but still macam tak diambil berat. Adakah sebab haiwan tak boleh bercakap, so tak ada orang kisah? Tambah pula hari ni lalu video kelat, dia geling-gelingkan kepala dia macam tu. Itu dipanggil stereotypic behaviour. Benda tu nampak macam comel, macam comelnya gajah menari. Tapi sebenarnya behaviour tu berlaku apabila gajah tu stres. Dan itu adalah cara dia macam coping mechanism. Dia macam cara untuk dia hilangkan stres. Actually, bila saya tengok benda tu, saya rasa sedih tau. Sebab saya teringat diri saya dulu. Masa saya kena depression dulu. Saya buat apa tak? Saya buat macam ni. Sabarlah, tenanglah. Tak apa, Allah uji sebab Allah sayang. And bila tengok gajah buat macam tu, even tu gajah, haiwan je, saya nampak sayang macam tu. Sebab saya pernah berada di situasi tu. Baik kita ni ada macam-macam cara untuk kita dapatkan rawatan dan orang tahu kita tengah sakit. Macam mana dengan haiwan yang tak boleh cakap ni? Dia tak mampu bercakap. Dia cuma mampu buat untuk tenangkan diri dia sendiri. Mungkin dalam otak dia, ya Allah, sempitnya tempat ni. Aku tak selesa kat sini. Aku nak balik rumah aku. Ya Allah, tenangkanlah aku. Tenangkanlah aku. Aku terlalu stres. Adakah kita hanya akan ambil tindakan bila gajah-gajah tu nanti betul-betul naik angin? Or mungkin akan hilangkan nyawa seseorang? Tapi adakah bila benda tu berlaku, kita akan dapatkan balik gajah tu? Atau gajah tu akan dimatikan? Sampai bila manusia nak mengeksploitasikan haiwan untuk kepentingan diri sendiri? Kesianlah, kesian. Kesian sebab haiwan ni tak boleh bercakap. Dia cuma boleh tunjuk daripada tingkah laku dia. Tapi orang salah interpret. Orang ingat, oh dia tengah happy tu, dia comel tu, dia tengah goyang-goyang kepala nampak happy tu. Tapi dalaman dia tu bukan apa yang kita nampak. Bukan happy. Itu adalah cara untuk dia hilangkan stres dia. Dia terlalu stres. Tempat sempit, jauh daripada tempat asal dia, tak dapat nak biasakan diri lagi dengan tempat baru. Tak lah.